Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini bersama saya sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha Y15ZR. Untuk ini powered by Red Leo. So, sebelum saya memandai-mandai kat sini, saya nak tanya Pomen lah. Tu Pomen ada kat sini. Kita nak interview sikit. Apa nama bengkel tu? Fauzi Garage. Fauzi Garage? Dekat? Dekat Puncak Alam. Puncak Alam. Selangor. Okay, sebelum saya memandai-mandai dengan motor ni, nak tanya dulu, spek apa ni? 65 gasket skirping. 65 gasket skirping? Dia jack berapa tu kena rahsia lah. Rahsia sikit lah. So, yang ni kita buat satu video je lah. Sebab patutnya ada 2 exhaust kan. Tapi tak apalah, kita buat satu video je untuk exhaust ni. Exhaust Red Leo 65 jack Okay, issue Red Leo. Spek budak sekolah. Jadi nanti kalau ada customer nak datang, boleh roger-roger lah kan? Boleh Roger, boleh. Ke boleh walk in? Boleh juga. Kena Roger dulu lah. Tak sibuk lah. Alright. Tapi Pomen ada malu-malu sikit. Okay. So kita nak tolak dulu motor ni masuk dalam. Korang layan sedikit video proses tuning motor ni. Actually dia hantar 2 biji. Sebiji yang ni pula. Yang ni kemudian punya video. Alright, yang ni dulu kita selesaikan. Okay, so kita set up dulu, nanti kita sambung. Okay guys, stay tuned.
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. So, sama juga masalah motor ni. Polis tayar. Setelah berhempas pulas cuci punya tayar tadi, barulah tak ada silip-silipnya. Okey. 6, 5 jack IM. Horsepower yang terhasil adalah sebanyak 37.64 horsepower, top 18.34 foot pound. Power dia HP. Alright, tengok dia punya graf. Oh, mantap. Okay, so terbaik. Penat jugalah nak cuci tayar punya hal pun. Okay, oleh itu Syamil ada kat depan. Member berbaik Demamu. Okay, so terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga Defy Dana Lab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya. Oleh itu, kalau korang nak hantar motor untuk modify ke apa ke, boleh yang berdekatan dengan area Puncak Alam, bolehlah contact Fauzi Garage. Nombor ada dekat description box di bawah. Oleh itu, kalau korang nak hantar dyno, nak booking ke pelbagai, boleh contact Defy Dana Lab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Roger dulu. Nombor tu hanya boleh WhatsApp chat sahaja. Okay? Call tak boleh. Alright. So, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada semua yang menyokong kami. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain video, insyaAllah juga di lain konten. Okay, so jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Kita jumpa lagi di lain hari. Free Palestine, Save Gaza. Assalamualaikum.